Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Indah Khadijah binti Muhammad Faisal, pelajar tingkatan 2 dari MRSM Parit Perak. Saya menghasilkan world yang bertajuk Melaka, Warisan Bersejarah Masa Depan Lestari. Saya tidak hanya memfokuskan kepada kecantikan visual, malah ia berpaksikan 5 matlamat pembangunan lestari atau SDG. SDG 3, untuk kesihatan dan kesejahteraan mental melalui aktiviti riadah. SDG 4, pendidikan berkualiti melalui pemugaran sejarah secara interaktif. SDG 7, penggunaan tenaga bersih dan berpatutan. SDG 12, penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab melalui konsep 3R. Dan SDG 15, melestarikan kehidupan di darat melalui pemeliharaan haiwan. Konsep projek saya adalah membawa para pelawat merasai pengalaman surreal experiences di negeri Melaka Bandaraya bersejarah. Saya ingin membuktikan bahawa walaupun Melaka berusia ratusan tahun, ia tetap relevan sebagai bandar contoh yang bersih, lestari dan kaya dengan nilai patriotisme, selaras dengan aspirasi Visit Malaysia 2026. Mari kita jelajahi keunikan dunia Minecraft ini. Pertama, kita melihat Menara Taming Sari. Diinspirasikan daripada keris legenda, menara ini menawarkan pemandangan panorama untuk ketenangan jiwa, sekaligus menyokong kesihatan mental yang positif. Kemudian, binaan The Statues dan A Famosa. Bangunan ikonik berbata merah ini dibina semula dengan terperinci sebagai pusat pendidikan warisan. Ia mengingatkan generasi muda tentang sejarah perdagangan dunia dan kepentingan menjaga kedaulatan negara. Bagi aktiviti santai, pelancong boleh mencuba menunggang kuda di Pantai Clearbang atau melawat Zoo Melaka. Di sini kita mendidik empati terhadap makhluk Tuhan selaras dengan SDG 15 Life on Land. Melaka masa hadapan turut ditampilkan melalui ladang solar pertama plus dan empangan jus. Ini adalah simbol komitmen negeri terhadap tenaga bersih. Malah, sistem pengurusan sisa harian juga diperkenalkan melalui stesen reduce, reuse dan recycle bagi memastikan Melaka kekal sebagai negeri terbersih di Malaysia. Saya menggunakan fungsi Make Code dengan bantuan ejen dalam Minecraft Education bagi membantu saya membina world ini. Hal ini menjadikan ia lebih mantap dan berkesan. Sebagai refleksi, saya yakin dunia Minecraft ini mampu menarik minat pelancong dalam dan luar negara. Bagi pelancong global, gabungan tulisan Jawi dan seni bina kolonial memberikan gambaran unik kepelbagaian budaya UNESCO. Bagi warga tempatan, ia adalah satu nostalgia sejarah yang diolah dalam bentuk moden dan interaktif. Ayo, mari kita jadikan Melaka destinasi pilihan utama. Melaka, warisan kita, masa depan kita. Sekian, terima kasih.